Wah, video beca ni. Beca mantap. Ni abang beca takkan marah punya. Boleh video ni. Dam. Ni dam. Dam. Oh, ni dam. Ini di sungai dam. Oh, ini sungai ya. Okey dam, ni dam. Ini tempat apa nama dia ni? Jongka Walk. Ini Jongka Walk dam. Melaka. Jongka Walk. Ni banyak turis ni, dia kan. Ni turis semua. So ambil gambar Mak Saleh ni. Ambil gambar Mak Saleh ni semua anak dan ni. Ni hanya. Okey dah. Dah. Jangan pada video dulu. Ini tempat sejarah dah. Banyak turis semua sini. Oh, cantik lah. Ni semua tempat sejarah dah. Ni semua. Oh, rumah bangunan lama. Bangunan lama dah. Bangunan dia tahun berapa? 1511. 1511. 1511 tahun. Ini bangunan ni. Melaka. Bangunan dia beza lah. Tahan lama lagi. Cantik dia. Yang foto ni. Oh. Malaysia Ports. Ni gambar-gambar badan ni. Dua kali dah lalu sini. Ini tahun lepas ini abang pernah tunjuk juga, cuma tak ini kan, depan di situ saja, tak boleh masuk masa tu kan. Ya betul. Ini dah masuk betul ini. Masa tu lagi ada sekolahan apa itu, sekolahan cuti tu kan. Sekarang dah masuk dah. Sini ada masjid dalam ni, tapi saya tak masuk lah. Masjid tertua Melaka. Dulu sini adalah tempat kerajaan dah. Ini. Dulu. Saya membesar ini tempat kawasan bus stand, naik bas sini. Dalam sini lah. Sini akan kita masuk dah. Ini dulu bukan ini macam Adam. Sekarang ni lah baru cantik lah. Sekarang ni baru. Ini tempat baru naik. Tapi sudah lama jugalah, tapi baru juga naik lah. Bukanlah 15-11, bukan lah. Maknanya tahun 80-an, 1980, tempat ni naik lah. Dapatkan sekarang di TikTok Perfume Paradise HQ. Nampak tak? Kereta Suria lalu tadi. Suria Wheels lah. Rugi kalau tak kejar. Kenapa? Apa yang best sangat? Mana faedah tu? Best sebab ada barang yang eksklusif Suria. Nak ke? Kena cepat. Kejar Suria Wheels setiap Isnin 1.30 tengah hari hingga 2 petang dan Jumaat 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Kalau nak jumpa tu, wajib selfie dan tag Suria Malaysia, okey? Info lanjut Suria dengan buat. Tu Wisma Air. Wisma Air maknanya dekat rumah saya meter pecah, pipe rosak untuk bahagian luar kan. Dia datanglah buat kerja.
bil air kita bayar, buang kena air tu kena dengan dia lah. Kantor dia lah ni. Kantor dia. Jimat tu bukan dari dukut tau, tapi bijak. Pesanan santai ni daripada saya, Sharifah Zarina, untuk korang yang suka sangat Maknanya video ni kamu simpan lah Adam Ha? YouTube lah. YouTube Kalau simpan memori, habislah memori hard telefon. Oh, YouTube tak hilang Adam Tak hilang lah. Nak 10 tahun ke tak hilang dia. Maknanya besok kamu sudah tua kamu buka tengok balik tengok Adam lah. member pun dah ada. Jom lepak dikit. Masa tu abang pun dah padam. Ni ya. Lama lagi. Okey, ni dulu bus stand, maknanya bus station. Tahu kan bus stand? Ini tempat saya membesar Adam. Saya jumpa kat ini tempat. Sorry Dam, bukan sini, depan ni. Salah saya silap. Sorry saya salah. Okey ni. Oh ini. Ini Dam. Ni dulu bus stand Dam. Bus tempat bus pergi parking, mana mau pergi sini. Oh, terminal lah. Terminal bus tapi untuk pergi dalam Bandar Melaka, dalam kawasan negeri Melaka. Okey. Itu tempat dia. Lepas tu saya mau pergi bus express. Bus express maknanya bus pergi luar daripada negeri Melaka, pergi Kuala Lumpur ke apa kan. Tunjuk ke sungai sikit. Okey. Ini ALT ke ini? Bukan. Ini orang boleh jalan tapi tak. Okey. Ini tempat bus express dulu parking ni, Boyang Bakul ni. Ini dulu tempat bus express parking. Jadi saya punya bus express. Maknanya sini dulu semua bus saya mau pergi Kuala Lumpur, Perak kan. Kena naik sini punya bus. Tadi bus dalam Melaka, tu bot Dam. Oh ya. Itu bot bawa orang jalan Dam. Tu dia. Tu. Masuk sana. Ya Dam. Oh, cantik situ. Cantik dah, memang cantik dah. Tengok cepat-cepat dah video dah. Banyak orang apa tu? Turis orang luar tadi. Okey. Yang saya bawa lagi dah, sabar. Ada lagi dah. Kita ni pergi lain lah. Perkampungan Kampung Moten, Kerajaan Jaga dia. Kerajaan Jaga itu kampung. Itu kampung lama dulunya kampung juga. Oh, sejarah lah itu. Sejarah tempat juga. Kerajaan Jaga dia juga. Tapi sekarang sudah cantik dah. Kampung tu lagi pertama cantik dah. Kampung Moten nama dia. Ni dia dah. Kita buka cermin. Okey. Ini adalah Kampung Moten. Moten Walk. Okey. Ni Kampung Moten. Okey, diam. Ni dah. Ini sejarah. Ni depan ni. Selamat datang, nampak dia tulis selamat datang ke Kampung Moten, Perkampungan Warisan Melayu Melaka. Oh ya. Nampak? Ini adalah perkampungan yang dijaga. Ini tempat-tempat dia tepi sungai. Banyak. Sini kisah hidup dia. Kisah orang Melayu yang bekerja sebagai nelayan. Jadi duduk tepi sungai macam ni. Cantik kan? Oh ya. Ni tapi sudah jadi kedai makan. Ni depan ni kamu. Kampung Moten. Ini sebelah dah ada hotel. Oh ya. Saya cerita ni saya bangga dah. Saya bangga kan. Ni tempatnya. Saya suka tempat saya, negeri saya. Ni dia. Sebelah ni orang naik bot tadi yang kamu ambil gambar tadi. Ni dia pergi sungai. Sini banyak turis-turis yang macam ni, senang ni turis-turis luar tu. Ni rumah dia. Ni rumah sikit. Beduk. Merdeka. Ada orang berjoging, nampak? Orang lari malam.
Semua ada sini. Ada macam-macam aktiviti. Tak apa, suka mau buat apa punya suka. Duduk dengan suami isteri sudah tua. Ini adik duduk dorang, cantik. Macam tu dia. Ini Melaka. Jembatan lagi. Ini jembatan. Jembatan ni isteri saya mau pergi bus stand sana tadi saya cakap. Dia kerja Putra Hospital ini. Spesialis dulu. Oh dulu. Dia kerja hospital ni. Dia klinik. Jadi dia turun sini, jalan kaki pergi sana. Oh klinik. Klinik bahagian tulang. Oh. Accident patah sambung ke apa, semua dia dengan doktor dia punya kerja. Oh. Dulu. Saraf ke apa, semua dia. Ini kedai makan dah banyak dah sekarang sini. Senang lah ini makan-makan tepi ini. Dari tadi banyak ini packing peminatnya sini. Customer. Pengalaman. Dia jual macam-macam belon untuk budak-budak beli. Kamu ingat tak ada orang beli? Ada Adam. Ada. Nampak macam tak ada orang beli, tapi ni semua orang beli ni. Ya. Jalan ni. Jalan. Ini nasi lemak. Sedap lah dong, tapi saya tak pernah makan. Saya tak pernah makan, tapi ramai tempat ni. Oh ini ramai. Senang betul orang duduk rumah dekat sini. Mesti mahal ni rumah-rumah lama. Okey, stop Ada lagi lah. Ni kalau mau stop boleh, tak mau stop boleh. Tempat orang naik bot dah.